Alah, kau ni pipi je kot. Tak, kau lepaskan aku. Kau lah yang buat rasuah. Kau yang buat rasuah. Nanti mak aku marah lah. Lepaskan lah. Hadirin sekalian, sekali lagi saya tekankan bahawa rasuah merujuk kepada tindakan tidak jujur apabila individu menggunakan kedudukan atau kuasa mereka untuk memperoleh manfaat peribadi atau keuntungan tidak sah. Ia harus dipandang keji manakala integriti dan maruah diri serta negara perlu diutamakan. Oleh itu, sekian sahaja ceramah rasuah dihina, maruah dibina daripada saya, Head of Student Affairs Government. Terima kasih. Maksu, dah lama tak jumpa. Hai Wisma, Assalamualaikum. Salam, masih sihat? Sihat, Alhamdulillah. Maksu, saya nak jumpa ni bukannya apa. Tapi Maksu tahu tak, minggu depan kan ada pemilihan MPBI. Jadi, saya nak sangat kedudukan tu. Dan saya rasa Maksu boleh buat benda tu jadi realiti. Ambil ni hadiah daripada saya. Kalau anda rasa itu hanya merupakan sampul, anda salah. Itu dah dikira sebagai suapan. Dalam konteks undang-undang, suapan merupakan apa-apa bentuk habuan yang digunakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu tindakan. Dalam konteks ini, perbuatan memberi rasuah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 17(P) Akta SPRM 2009, manakala penerima rasuah akan disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 16 dan 17(A) Akta SPRM 2009. Awak boleh harapkan Maksu. Weh, metal glass baru dah. Aku nak try record lah. Selamat datang ke temu logo JPP bagi calon presiden. Anda semua sudah bersedia? Ya. Saya, pada pendapat saya, dalam menjadi seorang pemimpin, antara ciri yang diperlukan ialah menjaga amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Bukan sekadar daripada pihak sekolah, malahan daripada pihak ibu bapa, penjaga, para pelajar yang lain dan juga warga sekolah yang lain. Selain itu juga, saya percaya dalam menjadi seorang pemimpin adalah penting untuk kami menjaga masa yang telah ditetapkan supaya kami dapat menghasilkan gerak kerja yang optimum dalam sebuah organisasi. Saya ke? Well, sama juga lah. Saya rasa saya setuju dengan dia. Iya, apa di lo ya sidak tu lain macam je upah. Lalik lah, malas ko. Baiklah, sekarang kita akan umumkan Presiden terbaru Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar tahun 2026. Tahniah diucapkan kepada Nur Izzatul Husna. Sabar! Aku ada benda nak tunjuk! Nak kena. Ni apa? Jauh dah. What all of this is AI probably. Yeah, not us. I don't know anything about it. Weh, sampai hati kau buat benda Anis, kotor macam ni. Kau buat rasuah, kau cakap AI, sedangkan Cik Nurin satu buat benda kotor macam ni. Sebab apa semua? Janganlah kacau rasuah tu. Kau masak kacau. Tak payah. Sampai ni kau. Kotor boleh tengok mak ni. Dia masa. Itu bukan. Itu AI. Apa lagi AI? Ni daripada Tapi ada. Kau nak salahkan apa lagi? Ada kau AI tu. Tak ada apa-apa ya Allah. Cuba kau tengok, ada tak? Haji Maraga! Head of Student Affairs Department dan calon jadi tidak jadi. Anda berdua didapati bersalah di bawah Akta SPRM 29(694). Puan Nurin Hanan, tengok saya. Awak didapati bersalah di bawah Seksyen 16(A) kerana menerima suapan. Engkau, Izzatul Husna, pun didapati bersalah di bawah Seksyen 17(B) kerana telah memberi suapan.
Inilah implikasi rasuah. Bukan setakat maruah diorang runtuh, bahkan imej diorang pun terjejas. Satu apa pun tak dapat. Kena longkap adalah. Lepas tu, imej universiti pun terjejas. Pelajar lain pun tak dapat kebajikan yang sepatutnya diorang dapat kan? Setiap orang akan diuji, sama ada dengan kesusahan, kuasa ataupun peluang. Namun, kesusahan bukanlah alasan untuk menerima rasuah dan kuasa bukanlah tiket untuk menyalahgunakan. Maruah perlu dibina bertahun-tahun, namun hanya memerlukan satu keputusan yang salah untuk memusnahkannya. Pilihlah integriti walau tiada siapa yang melihat, kerana kejujuran memberi nilai yang lebih besar daripada keuntungan yang sementara. Ingatlah, rasuah dihina, maruah dihina. Sekian, terima kasih.